Register haji dah lama, tapi tawaran tak dapat lagi. Kenapa? Satu, giliran memang belum sampai lagi sebab waiting list tu panjang. Ada yang bila semak giliran, lama betul tempohnya sampai rasa macam daftar untuk cucu. One eternity later. Satu lagi ialah simpanan dalam tabung haji belum cukup RM15,000. Ini yang ramai orang confuse. Apa yang ramai tahu, nak daftar haji kena ada simpanan minimum RM1,300 dalam tabung haji. Tapi daftar haji dan layak terima tawaran haji bukan benda yang sama. Daftar haji maksudnya kita masuk dalam sistem giliran. Tapi bila giliran semakin dekat, tabung haji perlu tengok satu lagi perkara. Adakah kita benar-benar bersedia untuk pergi? Sebab itu untuk musim haji 2026, tabung haji tetapkan simpanan minimum RM15,000 untuk terima tawaran haji. Tapi bukan seminggu dua sebelum pergi baru dapat. Tahu ya, 2 tahun sebelum turn sampai, tabung haji dah maklumkan kena sediakan RM15,000. Dan RM15,000 ini bukan charge tambahan. Untuk jemaah B40, RM15,000 itulah bayaran haji yang dikenakan. Kos sebenar haji muasasah untuk 2026 ialah RM33,300 seorang. B40 hanya bayar RM15,000. Selebihnya bukan jemaah tanggung sendiri. RM17,300 dibantu tabung haji dan kerajaan tambah RM1,000. M40 bayar RM23,500. Tabung haji tanggung RM9,800. T20 bayar penuh. Jadi isu sebenarnya bukan semata-mata saya dah daftar, kenapa tak dapat ditawaran? Soalan yang perlu dijawab ialah kalau tabung haji beri tawaran hari ini, saya dah bersedia ke nak pergi? Sebelum ini ada bakal jemaah yang dah sampai giliran tapi simpanan tak cukup. Bila dah jadi macam tu, terlepaslah peluang nak pergi haji. Akhirnya tempat itu perlu diisi semula. Proses jadi lebih panjang dan orang lain pula terpaksa menunggu. Sebab itu syarat RM15,000 ini penting. Bukan untuk menyusahkan orang pergi haji, tapi untuk memastikan bila nama dah naik, peluang itu tidak terlepas hanya kerana simpanan tak cukup. Mesej yang mudah. Kalau kita sudah daftar haji, jangan tunggu surat tawaran baru nak mula cukupkan simpanan. RM1,300 mungkin cukup untuk daftar, tapi bila giliran sampai, persediaan sebenarnya sekurang-kurangnya RM15,000. Haji bukan hanya soal giliran. Haji soal kemampuan juga.